Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan Quran Hour kita pada tengah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi pada Quran Hour. Ini tahun yang keempat perpustakaan melaksanakan Quran Hour. Tahniah diucapkan dan terima kasih kerana menjemput saya lagi untuk program kali ini. Mudah-mudahan program ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita pilih surah As-Saff. Surah As-Saff ni merupakan surah yang ke-61 di dalam Al-Quranul Karim. Surah As-Saff ni juga terkenal dengan surah yang dipanggil surah tasbih. Sebelum ni pun kita pernah ulang kaji kan. Kita ada berapa surah tasbih? Kita ada 7 surah tasbih. Ingat lagi tak? Surah tasbih ada 7. Antaranya surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun dan Al-A'la. Yang paling pendek sekali surah Al-A'la, paling pendek sekali. Kita selalu dengar imam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu paling pendek. Kalau boleh semua hafal surah ni, kerana dia menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah As-Saff ini dia ada 14 ayat. Ulama tafsir membahagikan dia kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama menceritakan tentang orang munafik. Istilah dia panggil cakap tak serupa bikin. Itu dalam kisah yang pertama. Kemudian pada kisah yang kedua menceritakan tentang kisah Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah yang ketiga, kisah
tentang golongan Hawariyun, dan kisah jihad juga, tentang jihad juga. Jihad itu ada banyak jenis dan kita akan bincangkan sekejap sahaja lagi. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mulakan bacaan Quran kita sebentar sahaja lagi. Al-Quran ni kita tengok pun dapat pahala dah. Tengok dapat pahala, dengar lagi dapat pahala, baca lagi banyak pahalanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Barang siapa bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran fa inna yati yaumul qiyamati syafihal li nafsi. Bacalah Al-Quran kerana ianya akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumul qiyamati syafi'an li nafsi li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Tuan-tuan dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada rasa dengki pada orang baca Quran ni. Ada hadis dari Nabi SAW juga, la hasada, tidak dibenarkan dengki illa fisnatain, kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili, iaitu pada golongan yang membaca Al-Quran siang dan malam. Wa rajulun atahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-laili, dan golongan yang orang yang kaya yang mempunyai harta, yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Jadi kita kena ada rasa dengki pada golongan ni supaya meningkatkan semangat kita untuk baca Quran. Bukan dengki itu supaya Al-Quran hilang daripada dia, tetapi supaya Al-Quran ni meningkat, dimuliakan. Dan ada istilah bahasa Arab kita dipanggil sebagai ribtah. Ribtah itu apa? Perasaan dengki dan berkeinginan untuk mendapatkannya. Untuk apa? Mendapatkan Quran, untuk membacanya, memahaminya dan sebagainya, insyaAllah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan bacakan surah ini. Jadi saya akan baca pada ayat yang pertama, tuan-tuan ikut. Saya baca dulu, kemudian tuan-tuan perempuan ikut, dan saya akan bacakan dia punya makna. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di sisi Allah apabila kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sesungguhnya
Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dan dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu." Maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah besungkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk. Dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad, iaitu Muhammad." Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas, mereka berkata, ini ialah sihir yang nyata. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, sedang dia diajak memeluk Islam
Dan ingatlah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Mereka sentiasa berusaha hendak memandangkan cahaya Allah, iaitu agama Islam, dengan mulut mereka, sementara Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah yang mengutuskan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, supaya dia menenangkan dan meninggikan ke atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
Dengan itu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggi, tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang besar. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, yaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama. Itu agama Allah sebagaimana pengikut-pengikutnya Nabi Isa ibn Maryam. Ketika dia berkata kepada pengikut-pengikutnya itu, siapakah penolong-penolongku dalam perjalanan kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Mereka menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka segolongan daripada kaum Bani Israel beriman dan segolongan lagi tetap kafir. Lalu kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya. Maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca surah As-Saff. Surah As-Saff, sebagaimana saya beritahu tadi, ada 14 ayat. Dan dia mudah dihafal kerana dia ada ayat yang pendek-pendek sahaja berbanding dengan surah-surah yang lain. Jadi kita tanam azam niat untuk hafal surah ni. Kerana kisahnya pun menarik. Kita akan bincangkan juga kisahnya sebentar saja lagi. Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu saya ada terangkan juga cara-cara hafal Quran. Untuk hafal Quran ni juga dia kena ada guru. Kalau hafal seorang-seorang ni dia ada kesilapan dia. Jadi di Melaka ni dia ada buka pusat hafazan dewasa. Dia panggil program hafazan dewasa untuk orang-orang tua macam kita lah. Kau ada yang muda lagi ke? Muda lagi, Masya Allah. Saya ingat saya dah tua lah. Tapi dia buka tu untuk golongan kalau 40 tu 30 lagi, 40, 50, 60. Dalam program tu ada yang umur 70. Sebab saya pernah sertai program ni. Dan program hafazan dewasa ni dia di bawah
Aqsa. Aqsa ni College Al-Quran Sayyidina Ali. Kat mana tu? Bukit Katil. Yuran dia murah je. Kena bayar yuran lah sikit. Nak belajar kan. Kalau free percuma ni, kita tengok ustaz seorang je. Jadi bila kita bayar yuran tu, kita rasa betul bahagia. Jadi program tu dah hampir 9 tahun dah. Dia masuk siri ke 9 tahun lepas, siri ke 9. Ada makcik-makcik, pakcik-pakcik dah hafal juzuk amma. Juzuk amma, modul pertama, kemudian modul yang kedua surah pilihan. So, surah pilihan tu termasuklah surah Jumaat, surah Sajadah, surah Tabarakallazi, surah-surah yang mudah kita hafal. Jadi kalau boleh, tanam azam niat untuk kita hafal Quran. Semangat, kadang-kadang kalau kita baca seorang-seorang ni semangat tak ada. Tambah apa kalau baca mengangkat-angkat kan? Kalau dekat masjid tu kalau ada budak-budak baca mengangkat, Allah lemah aku rasa. Lemah. Tapi kena sabar dah nak mendidik budak ni kan. Kena sabar juga. Dan orang yang baca mengangkat-angkat dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, atas bacaan yang dia baca. Pahala yang kedua, atas usaha dia. Dapat 2 pahala. Tapi jangan yang pandai pula baca mengangkat-angkat. Wallazi tak boleh macam tu. Yang pandai tu dia ada kelebihan dia. Tetapi yang tak pandai tu, yang baca mengangkat-angkat ada kelebihan dia. Zaman Rasulullah pun sudah bersabdakan bahawa orang yang baca mengangkat-angkat ni pun akan dapat pahala juga. Jadi jangan bimbang. Jadi kita kena ada sentiasa rasa ingin belajar Al-Quran dan ingin baca Al-Quran. Jadi kalau tak ada keinginan baca Al-Quran tu, kita kena rasa musibah yang besar dalam diri kita. Allah tak pilih kita untuk baca kalam Allah, perkataan Allah. Sebab saya pernah dengar orang ni bagi tahu musibah yang paling besar dalam diri kita ni, bila Allah tak pilih kita untuk sujud pada dia. Untuk sujud tu untuk sembahyang lah. Kita rasa musibah paling besar dalam diri kita ni apa? Kena penyakit sakit jantung, sakit apa kecil manis, musibah besar. Kena penyakit kanser, musibah besar. Tapi orang alim bagi tahu musibah yang paling besar bagi umat Islam ni bila Allah tak pilih dia untuk sujud pada dia. Kena rasa macam tu. Kalau Allah tak pilih aku ini untuk baca Quran, kena rasa Allah, apakah musibah ni? Apakah pada bagi aku ni? Kena rasa macam tu. Jadi Al-Quran kena dibacakan setiap hari. Mudah saja. Baca Quran ni mudah saja. Tak boleh baca satu muka. Baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting jangan tinggal. Kata guru kami, kalau tak mampu nak baca semua, jangan tinggal semua. Begitu juga kalau tak mampu nak hafal semua, jangan tak hafal semua. Hafal setakat yang boleh. Alhamdulillah, kita sama-sama baca tadi ada macam-macam lagu macam-macam jenis tadi saya dengar tadi. Saya pun tak tahu saya pakai lagu apa. Jadi saya baca juga Al-Quran ni. Tapi kalau kata lagu Bayati lah tu. Kalau lagu tak tahu lagu apa tu, dia panggil lagu Bayati. Basic lagu Bayati. Baca je Al-Quran. Yang penting hukum tajuk dia betul lah. Nak berlagu tak pandai. Nak berlagu sebab tak pernah menang pertandingan tilawah. Sebab apa tak pernah menang? Sebab tak pernah masuk. Tapi hafazan saya pernah menang. Tahun lepas, 2 tahun lepas saya dapat johan hafazan surah Al-Baqarah dekat peringkat negeri Melaka juga. Bawah program Aqsa tadi, program hafazan dewasa. Jadi sekarang saya dah masuk surah Ali Imran. Hafal nak makan 2 tahun. Surah Al-Baqarah tu 2 tahun hafal. Maknanya setahun hafal juzuk. Masuk tahun kedua 2 juzuk. Berapa tahun lagi nak jadi hafiz Quran tu? 60 tahun boleh jadi hafiz Quran kan? Tapi sebelum kurangnya macam sebagai tadi, tak mampu nak hafal semua, jangan tinggal semua. Hafal setakat itu mampu. Boleh insyaAllah? Baik, kita tengok sedikit, kita tadabbur ayat Al-Quran ni. Kita tengok tafsir orang yang telah tafsirkan Al-Quran. Saya bukan tafsir Al-Quran ni. Saya hanya bacakan tafsir orang yang telah tafsirkan Al-Quran. Saya pun tak berani tafsir Al-Quran ni. Sebab dia kena ada 15 ilmu untuk tafsir Al-Quran ni. Jadi kita baca je lah orang yang telah tafsir Al-Quran ni. Masya Allah. Dalam surah As-Saff ayat 1 dengan 4 ni dia menceritakan tentang golongan munafik cakap tak serupa fikir. Dia punya tajuk dia cakap tak serupa fikir. Surah ini menceritakan tentang hubungan dengan orang-orang munafik. Memang kebanyakan surah-surah musabbihat ini ada mengandungi teguran tentang golongan munafik. Maka kita kena peka tentang perkara ini
Kerana ditakuti dalam kalangan kita ni ada orang munafik. Dan lebih menakutkan lagi kalau kita sendiri ada sifat-sifat munafik. Itu kita takut. Di dalam surah ini kita belajar bahawa di dalam Al-Quran Allah tidak memanggil orang-orang munafik, tetapi Allah panggil orang yang beriman. Allah mulakan dengan orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Bukanlah bermaksud mereka itu orang beriman, tetapi kerana mereka itu mengaku mereka beriman, tetapi sebenarnya mereka munafik. Surah Saf ini juga ditujukan kepada golongan mujahidin, iaitu para pejuang dalam perang, kerana mereka inilah agama dapat disebarkan ke serata dunia. Daripada ayat yang keempat diceritakan tentang saf, barisan-barisan dalam peperangan. Pentingnya barisan dalam peperangan ini, pentingnya ada disiplin. Disiplin. Kita kalau nak anak kita disiplin, kita hantar dia masuk askar. Baru nampak disiplin tu. Kasut berkilat, baju lendir dia panggil. Semua nampak kemas. Kalau kita nak lihat sesuatu hebatnya kekuatan tentera tu, tengok dia punya askar dia macam mana. Kalau askar selekeh je, ni nampak ada kekalahan tu keamanan. Dari segi pakaian pun dah kalah, tak berperang lagi. Jadi kita nak macam tu juga. Kalau boleh anak-anak kita pun ada disiplin dia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ni selepas surah As-Saf ni dia ada surah Al-Jumu'ah. Selepas surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun. Dia ada kaitan semua antara surah-surah tu. Kalau surah As-Saf ni dia kisah tentang golongan tadilah, golongan munafik itu. Dan ada juga disebutkan tentang jihad. Surah Jumu'ah adalah selepas surah Jumu'ah pula adalah surah Munafiqun, di mana ia ditujukan kepada para penderma atau orang yang diberikan sedekah, yang lebih kepada golongan penderma. Walaupun di situ ada juga diceritakan tentang golongan munafikun, iaitu golongan hartawan yang tidak sombong, di mana bersedekah. Dengan mereka juga jihad dapat ditegak dan orang yang memerlukan bantuan akan mendapat bantuan. Maka gabungan ketiga golongan ini akan memastikan agama Islam ini sampai bila-bila akan terjaga. Maka semoga kita termasuk dalam salah satu daripada golongan-golongan itu. Jadi surah ini bermula sekali dengan tasbih, di mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa segala makhluk yang berada di alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang lepas, pada surah Jumaat lepas saya dah ajar tasbih. Tasbih ingat lagi tak tasbih tu? Tasbih Juwairiyah, tasbih yang mudah tapi berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih paling mudah tapi berat pada timbangan. Kalimah sabah dari segi bahasa bermaksud menimbulkan sesuatu, seperti seseorang yang berenang dan menimbulkan kepalanya di atas air. Maka perbuatan tasbih adalah menyebabkan sesuatu perkara itu timbul dan tidak tenggelam. Itu adalah dari segi bahasa. Maksud tasbih pada kita adalah apabila kita meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak merendahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang sepatutnya. Apabila ada orang yang melakukan dosa, kita bertasbih. Apabila orang yang melakukan syirik, kita bertasbih. Apabila kita nampak benda yang buruk, kita tidak suka, maka kita juga bertasbih. Tasbih juga digunakan dalam Al-Quran apabila ada manusia yang mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi Allah. Oleh itu, apabila ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi Allah, maka kita menolak kata-kata mereka itu dengan melakukan tasbih. Apabila mereka merendahkan Allah, maka kita meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Allah itu maha sempurna dengan bertasbih. Maha suci Allah daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Bila tengok apa, ada lagu tu kita dengar Iwan nyanyi ke? Lihatlah langit yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Apa lagi? Lihatlah. Boleh hafal lagu tu, bagus lagu tu, lagu Tauhid tu. Mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sesuatu yang ajaib, subhanallah, maha suci Allah. Tengok benda-benda mungkar, sebut apa? Kamu benda mungkar, astagfirullahalazim. Kalau terkejut, Allahu Akbar, pandai berwajah. Ataupun la haula wala quwwata illa billah, la haula wala
quwwata illa billahil aliyyil. Sesuaikan dengan keadaan tu. Di antara tasbih-tasbih tu. Kita lihat benda-benda tu, kita ingat Allah Ta'ala, sebut Allah. Jangan sebut benda lain, tak dapat pahala. Rugi sahaja. Kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini sifat-sifat munafik ni yang kita cakap tadi. Cakap tak sepa bikin. Apa golongan munafik ni, kalau dia cakap, dia banyak berdusta. Dia tengok orang jual kari lipat dalam grup WhatsApp, dia pun jual kari lipat juga. Rupanya kari lipat dia tu kecil. Ni jangan kita nak tipu kita takut-takut ada golongan munafik tu. Kemudian apa lagi golongan munafik ni? Kita tahu perangai dia. Bila berjanji, dia mungkiri janji. Bila diberikan amanah, dia pecah amanah. Ini golongan munafik ni. Dan kita kadang-kadang kita tak tahu kita ni golongan mana. Jadi lebih baik kita banyak bercakap perkara-perkara kebaikan. Ada hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik atau diam. Tak ada cakap benda yang baik, diam. Diam tu juga ulama kata sebenarnya diam tu apa istilah orang Melayu, diam emas, diam berisi, diam ubi kan, ubi berisi kan. Betul ke? Istilah dia. Diam sebenarnya ada manfaat dia juga. Daripada bercakap benda-benda yang tak baik, baik diam. Diam itu emas. Betul lah ulama kata dia itu emas sebab dia tidak mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Kadang-kadang perkataan yang kita keluar boleh menyakitkan hati orang lain. Boleh menyebabkan kita nampak kita ni sifat-sifat munafik tu ada, tu kita tak nak. Jadi sifat munafik ni kita kena usahakan juga untuk buang dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak perasan kita ni sebenarnya orang munafik kan. Tak perasan perkataan kita, duduk berbual pun kita mengumpat orang lain. Nampak macam berbual, tapi mengumpat orang lain. Jadi kita kena minta bantuan daripada Allah juga untuk kita hilangkan sifat munafik. Dan ada doa yang oleh Nabi SAW. Doa yang Nabi untuk jaga hati kita ni daripada buat benda-benda yang tak baik. Apa doa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita sampai baca, nah ini saya nak hafal doa ni. Kalau boleh semua orang sebelum balik hafal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lagi sekali. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati tu? Yang apa tu? Yang Maha Kuasa Allah Ta'ala, yang punya izzat. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kalau untuk ramai, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Maka minta doa kepada Allah SWT untuk jaga hati kita ni. Kita tak mampu jaga hati kita ni tanpa bantuan daripada Allah SWT. Satu lagi doa saya dikongsikan. Doa ni Nabi SAW ajar kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni sahabat yang dia paling sayang lah. Sebelum dia hantar Mu'az keluar tu untuk buat dakwah, dia pergi pegang tangan Mu'az. Kalau dia pegang tangan Mu'az ni, ada benda spesial dia nak bagi. Dia bagi tahu, wahai Mu'az, setiap kali selepas solat, jangan kamu tinggalkan untuk baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita baca sama. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lagi sekali. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Last. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Setiap selepas solat fardu lah. Sebaiknya jangan tinggal doa ni. Doa ni special lah. Ustaz Zahazan dia datang tempat saya itu, masjid, dia bacakan doa ni. Jadi anak kami aku pergi minta Ustaz nak doa ni. Padahal saya dah baca hari-hari dah lepas solat, tak minta pun dengan saya. Kalau Ustaz Zahazan pergi, dia minta Ustaz Zahazan tu tulis dah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Padahal kita dah baca hari-hari dah, tak nak minta pun dengan saya kan. Saya bagi tuan-tuan, tu pun nak minta pun saya bagi juga. Ya Allah, bantulah aku untuk aku sentiasa ingat padamu, untuk aku sentiasa syukur padamu, dan untuk sentiasa aku elokkan ibadahku kepadamu. Minta juga bantuan, minta tolong daripada Allah. Kita tak ada apa-apa. Tidak ada daya dan upaya nak melakukan sesuatu itu tanpa izin daripada Allah SWT. Mana nak ingat Allah pun kena minta juga dengan Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, hadirin yang mesti Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pula pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi, iaitu selepas ayat-ayat radhiyallahu anhu, lima taquluna ma la taf'alu, kabura maqtan inna Allah yang taqulu ma la taf'alu, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang jihad perang. Jihad perang pula kerana peperangan ini melibatkan kesanggupan untuk tinggalkan nyawa. Bila berjihad, ada kemungkinan besar yang nyawa kita akan melayang. Kemungkinan besar kita akan matilah kalau berperang ni. Ini mengajar kita untuk taat kepada Allah. Kita kena sanggup untuk berkorban, dan Allah Subhanahu sebut pengorbanan yang besar sekali, iaitu pengorbanan nyawa. Kerana inilah kemuncak pengorbanan daripada manusia. Allah Subhanahu Taala juga beritahu dengan jelas yang Dia suka mereka yang sebegini. Kalau manusia suka pun kita sudah gembira. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala suka, tentulah berlebih-lebihan lagi kita kena kejar. Sebab bab jihad ni, kalau bab nyawa bunyi mati takut sebenarnya. Kita cakap dekat kafe bukan main hebat lagi. Kalau Perdana Menteri buka nak pergi berjihad dekat Palestin, aku nak pergi lah. Cakap kat kafe bukan main hebat lagi. Nak pergi kan jihad. Tapi bila balik rumah tengok, kereta baru beli, kereta beza aja, beza mata sepet. Bayangkan kalau macam mata bulat macam mana. Kalau kereta beza pun masa saya nak tinggal, rumah baru pasal ekornya 3 HP, sejuk lagi lah. Nak pergi jihad tu susah juga. Cakap boleh, ni cakap tak suka fikir ni, cakap boleh nak pergi jihad, tapi belum tentu lagi macam mana jihad kita nak buat tu. Mampukah kita nak tinggalkan semua benda tu? Sahabat Nabi 4 orang di pulau. Ingat tak kisah sahabat Nabi yang 4 orang di pulau tu? Kerana tak nak pergi jihad, kerana sayang nak tinggal kebun tengah masak ranu, kebun kurma kan, tengah masak ranu nak tinggalkan. Lewat pergi jihad, kata tak apalah, aku boleh pecuk lagi, aku ada kenderaan baik. Ada kenderaan kuda yang baik, boleh pecuk, boleh bersama Rasulullah lagi. Hari demi hari, lalah tak pergi jihad, tinggal jihad. Itu sahabat, kita jauh daripada sahabat lagi. Ada kereta beza pun sayang dah nak tinggal kereta beza. Rumah banglo lagi kan, sayang dah nak tinggal rumah banglo. Semua harta benda, Masya Allah. Itu sahabat kita jauh daripada sahabat. Cakap boleh kan, kalau betul-betul Perdana Menteri buka main, jom kita pergi berjihad di Palestin. Perpustakaan saya nak 10 orang, dia kata. Siapa kan perpustakaan tu? Tengok berapa orang je yang pergi kan. Jadi kita kena ada perasaan jihad tu, tetap kena ada. Walaupun tak mampu, kita boleh bagi dari segi kewangan. Tapi kalau bagi keuangan saja, tak boleh jihad, tak boleh juga. Dia nak harta dan jiwa tu kan. Itu jihad yang sebenar. Harta dan jiwa. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada mereka yang berjihad
kerana bukan senang untuk keluar perang. Ramai yang takut dan akan mencari alasan tidak ikut serta ataupun melarikan diri kerana yang dipertaruhkan adalah nyawa. Maka orang yang keluar jihad perang itu sudah melepasi ujian nafsu dirinya untuk tidak berperang. Nafsunya akan menghalanginya untuk keluar. Tetapi bila dia sudah keluar, maka dia sudah melepasi ujian itu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang shaf ataupun barisan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka tentera yang tersusun di dalam barisan. Jadi yang tu tentang ayat cerita tak sempat bikin, kisah tentang cerita tak sempat bikin. Jadi ada beberapa cara lagi untuk kita hilangkan sifat munafik dalam diri kita. Ni antaranya yang diajar oleh Nabi SAW. Siapa yang jaga solat berjemaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ula, solat berjemaah, terutama lelaki lah, perempuan tak apa, maka akan terlepas daripada dua perkara. Pertama, ia terlepas daripada sifat munafik atau sifat nifaq, dan yang kedua terlepas daripada azab siksa api neraka. Jadi kalau boleh kita cuba sekali challenge ni 40 hari solat berjemaah dengan takbiratul ula bersama imam. Kita cuba sekali tengok 40 hari. Mudah tak nak dapat 40 hari? Atau cuba nak tahu susah ke mudah nak dapat 40 hari solat berjemaah bersama imam takbiratul ula. Kita cuba. Sebab kita nak buang sifat munafik, ada sifat apa, dan terlepas daripada azab api neraka tadi. Okey, baik. Ini untuk Allah SWT, kita tengok tafsir ayat 5 dan 6, iaitu kisah Nabi Isa AS memberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا عذاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nabi Musa AS telah diuji dengan dapat kaum yang amat degil. Dan kaum degil, Yahudi dulu memang degil. Kaum yang degil. Mungkin tidak salah kalau dikatakan Bani Israel itu adalah umat yang paling degil dalam dunia ni. Tak salah kalau kita cakap macam tu. Sebab Quran cakap macam tu juga. Bila mereka telah melakukan banyak sekali masalah kepada baginda, maka baginda tegur mereka. Ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Menyakiti baginda itu boleh jadi macam-macam bentuk, seperti menyakit bagi tahu kata-kata yang kesat kepada baginda, tidak taat kepada baginda, tidak berusaha untuk menegakkan agama Allah bersama baginda, dan lain-lain lagi. Seperti yang telah disebut, mereka ini amat degil, maka banyaklah kedegilan yang mereka tunjukkan. Banyak sekali disebut dalam Al-Quran, dan entah berapa banyak lagi yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran apa sebut dah pasal kisah ni, Bani Israel degil. Jadi kalau kita kata gencatan senjata tu dia tembak juga, dia bedil juga, memang dia degil juga. Tak jadi. Gencatan senjata pun jadi, memang dia jenis degil juga. Ada pendapat yang mengatakan ini dimaksudkan menyakiti Nabi Musa AS adalah tidak mengikut arahan baginda untuk berjihad. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, Nabi Musa AS arahkan mereka untuk masuk ke dalam kota Jerusalem dan mengambil kota itu daripada puak Amalika. Mereka berani ingkar, malah menyuruh Nabi Musa pula untuk pergi masuk berperang bersama dengan Tuhan, sedangkan mereka akan duduk menunggu itu. Itu adalah perkataan yang menyakitkan hati baginda Musa AS. Pendapat ini bertepatan dengan tema surah itu, iaitu surah tentang jihad. Wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Nabi Musa AS menegur mereka kerana masih lagi menyakiti hati baginda walaupun mereka tahu bahawa baginda itu adalah rasul kepada mereka. Mereka tidaklah menolak baginda sebagai rasul, tetapi dalam terima baginda sebagai rasul itu masih juga mereka tidak taat.
Dia tak tolak Nabi Musa sebagai Rasul, tetapi dia tak nak tahan. Begitulah degilnya Bani Israel itu sampaikan kepada Rasul mereka pun, mereka sanggup layan sampai begitu sekali. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran berkenaan kedegilan mereka. Seperti kita tahu Al-Quran banyak mengandungi kisah Nabi Musa AS dan Bani Israel. Ayat ini juga adalah sebagai tasbih, iaitu pujukan kepada Rasulullah. Ayat-ayat ini juga tuju kepada untuk pujuk Rasulullah yang buat dakwah. Yang mana pada masa itu dakwah Rasulullah ditolak, maka ini ditujukan pada Rasulullah juga untuk pujuk baginda. Dan baginda pernah bersabda kepada Musa AS, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia telah disakiti lebih dari ini dan dia tetap bersabar. Hadis Bukhari nombor 2917. Ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada umat Islam. Mereka jangan ikut perangai Bani Israel yang telah melakukan perkara tidak baik kepada Musa AS. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan juga pada ayat-ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina idza na'adzaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajhiya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan umat Islam lakukan perkara yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau mereka buat begitu juga, maka mereka pun akan mengalami nasib yang sama seperti Bani Israel. Itu apakah nasib mereka? Maka kalau mereka berpaling daripada kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ini adalah balasan kepada mereka di atas kedegilan mereka. Maka ini mengajar kita yang jikalau kita tidak ikut arahan Rasulullah, tidak ikut arahan agama, maka Allah akan pesongkan hati kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terus lompat kepada tafsir surah As-Saff ayat yang ke-10 kerana masa kita pun dah tak banyak. Ayat yang ke-10 dalam surah As-Saff ni begitu menarik sekali. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad ialah Allah dengan harta dan jiwamu. Itu dah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita manusia, terutamanya pembaca Al-Quran dalam surah ini dengan menceritakan tentang perniagaan. Perniagaan yang besar yang menguntungkan. Manusia memang suka perniagaan, terutama orang yang berniaga, kerana mereka mendapat hasil keuntungan yang sementara orang yang membeli pula mendapat barang yang mereka perlukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut perniagaan dalam ayat ini kerana perniagaan adalah satu sumber rezeki paling banyak keuntungan dia. Lebih-lebih lagi perniagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan ini ada perniagaan yang hebat kerana ada untung sahaja dan tidak rugi. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Itu perniagaan yang tidak rugi, perniagaan yang banyak keuntungannya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad ialah Allah Subhanahu Wa Taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Bukan sahaja kena beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi kena juga berjihad. Jikalau sedang tidak ada jihad, maka adalah dia niat untuk berjihad. Sekarang ni kita tak ada jihad lagi. Kalau tak ada jihad, kena ada niat untuk jihad. Inilah mentaliti yang kita kena ada, iaitu apabila sampai masanya kita kena berjihad dan menyambung nyawa kita untuk menegakkan Islam, maka kita kena serahkan diri kita
kena simpan niat kita dalam hati untuk berjihad. Untuk berjihad itu memerlukan modal. Seperti juga perniagaan memerlukan modal, maka modal jihad ini adalah dengan harta dan diri dia. Harta kena jalankan infak untuk membeli peralatan perang dan bekal perjalanan. Ini adalah kerana peperangan waktu itu bukanlah tentera kerajaan, tetapi semua mujahidin kena bawa peralatan dan bekalan perjalanan sendiri. Ia tidak disediakan oleh kerajaan Islam. Pada masa itu semua berjihad pada zaman Nabi. Kalau masa kita ni, kita bagi tentera dululah. Tentera hari pun kita boleh jihad kan. Dari segi diri kena sanggup menghadirkan diri untuk berjuang. Jangan bagi duit sahaja, tetapi menyuruh di dalam rumah. Ini tak nak. Maka ini lagi dua syarat untuk mendapat kejayaan. Korban harta dan akhir sekali korban diri. Inilah modal perniagaan untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Peperangan adalah sesuatu yang dipandang sebagai benda yang tak baik oleh kebanyakan daripada kita. Namun sebenarnya ia adalah kebaikan. Dia ada kebaikan di dalamnya. Kita sahaja yang tidak tahu dan tidak perasan. Kalaulah kita tahu apakah kebaikan itu, maka tentu kita tidak akan teragak-agak untuk berjihad jika Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah yang arahan jihad perang ini tidak pernah dikeluarkan daripada kerangka agama Islam. Jangan ada fahaman yang mengatakan ia telah dimasukkan. Ini penting untuk kita fahami, kerana ada golongan Islam yang takut Islam dipandang serong, maka dia menghapuskan fahaman jihad. Dan sebenarnya dia tidak boleh dihapuskan. Dia tidak boleh dihapuskan. Jihad tetap ada sampai bila-bila. Cuma perlu kita fahami dengan benar sahaja, iaitu dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Ini juga penting kerana kalau tidak, ada sahaja yang berfahaman ekstrim sampai berkefahaman kena terus bunuh orang kafir. Tengok orang kafir dia tu bunuh. Pak jihad, itu tak faham. Tanpa dakwah. Sebenarnya kena dakwah dulu. Kena dakwah dulu kepada mereka. Inilah terjadi kepada golongan bodoh yang dipanggil ISIS dan sebagainya. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad ni kita kena ada pasannya bagi betul tadi. Kita tak mampu nak pergi Palestin ke untuk jihad, kita sumbanglah keuangan. Dan yang paling penting kita doa. Kita sumbang keuangan tu tak tahu sampai ke tidak. Tapi doa pasti sampai ke Tuhan ni. Doa tak ada hijab. Doa tu senjata orang mukmin dan dia tidak ada hijab. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin dan dia tidak ada jihad. Jadi kita doa pada saudara kita saudara kita yang berada di Palestin, mudah-mudahan Allah beri ketabahan kepada mereka dan Allah beri kemenangan kepada mereka insya-Allah. Kita dengan menjadikan dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana وأولادنا وأموالنا وكل شيء قدرنا. اللهم اجعلنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعزنا من موجبات النجاة في الحال والما إنك سميع الدعاء. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وأنت بتكسرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.